Sejak Al-Quran diturunkan, ianya telah dipelihara dengan begitu rapi. Ramai penghafaz Al-Quran setiap zaman bermula zaman Rasulullah SAW lagi hinggalah ke hari ini. Al-Quran juga dipelihara dalam bentuk tulisan, di mana pada peringkat awalnya ramai penulis Al-Quran menghasilkan mushaf. Dan selepas perkembangan teknologi, Al-Quran dihasilkan dalam bentuk percetakan. Semua penjagaan Al-Quran dalam bentuk mushaf dan hafazan menjadi bukti yang kukuh bahawa Al-Quran terpelihara dari segala kesalahan dan kekurangan. Ini bertepatan dengan firman Allah Subhanahu Wa Taala yang bermaksud, sesungguhnya kamilah yang menurunkan Az-Zikr, yakni Al-Quran, dan kamilah yang memelihara dan menjaganya. Surah Al-Hijr ayat 9. Al-Quran Al-Karim adalah sebuah perlembagaan yang lengkap merangkumi seluruh hukum Islam. Al-Quran adalah sumber yang mencurahkan segala kebaikan dan ilmu ke dalam hati orang yang beriman. Al-Quran adalah alat yang terbaik untuk para ahli ibadat mendekatkan diri mereka kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan cara membacanya. Al-Quran cukup istimewa sebagai mukjizat dan makhluk tidak akan mampu, malah mustahil untuk mendatangkan sebuah kitab semisal Al-Quran sekalipun terdapat gabungan dan kesepakatan seluruh makhluk. Mana mungkin makhluk boleh menyamai perkataan yang Maha Pencipta yang tiada tandingan dan tara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Syukur Alhamdulillah kita dipertemukan kembali pada malam ini, pastinya Forum Perdana Ehwal Islam edisi 20 Mac 2025 bersama dengan 20 Ramadan 1446 Hijri. Ya, apabila terbenamnya matahari, kita pun dah berbuka tadi, bermaksud pada seterusnya adalah 20 Ramadan. Kita dah berada pada fasa kedua Ramadan. Bagaimana prestasi Ramadan kita semua? Jadi mudah-mudahan kita sentiasa konsisten amal ibadah kita yang akhirnya kita hendak cari takwa, la'allakum tattaqun, bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti biasa, Forum Perdana Ehwal Islam dibawakan oleh Bank Islam Malaysia Berhad, dianjurkan oleh JAKIM dengan kerjasama RTM. Saudara penonton, kita baru saja menyambut Nuzul Al-Quran pada tanggal 18 Mac 2025 yang lepas. Jadi apabila kita menyebut tentang Nuzul Al-Quran, pastinya tajuk malam ini yang kita akan angkat tentang Al-Quran, iaitu Mukjizat Agung. Apakah butirannya? Kita saksikan bingkisan ini. Baik, begitu tadi Mukjizat Agung, satu gambaran yang dipaparkan kepada kita tentang keagungan kitab suci Al-Quran yang sentiasa menjadi rujukan dan panduan kita semua sepanjang kehidupan kita. Inilah yang akan kita bincangkan pada malam ini dengan menampilkan 3 orang panelis. Kita berkenalan dengan panelis pertama yang berbahagia, Ustaz Zul Ramli Muhammad Razali selaku pendakwah yang tidak asing di negara kita. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Baik. Setakat 20 Ramadan nak masuk ni, macam mana puasa okey semua, saya baik? Allahu Akbar. Kesihatan okey? Allahu Akbar. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Kita masih lagi diberikan peluang Itu untuk meneruskan ibadah puasa, insya-Allah. Masya-Allah. Juga bergandingan dengan beliau, panelis kedua yang berbahagia, Ustaz Nur Azam Bahadur, juga selaku pendakwah di negara kita. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi.
Baik, setakat ini macam mana Ustaz tengok di masjid tempat Ustaz sambutan solat sunat tarawih bagaimana dah masuk 20 Ramadan ni? Alhamdulillah nampak masih orang kata apa istiqamah orang datang. Baik, Alhamdulillah. Amin, insya-Allah. Itulah yang kita harapkan ya. Dan melengkapkan gabungan 3 orang panelis pada malam ini yang berbagi Ustazah Razidah binti Adam, Ketua Penolong Pengarah Kanan Bahagian Dakwah Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM. Assalamualaikum Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biasa bulan-bulan Ramadan ni mak-mak memang sibuk lah. Daripada sahur sampailah ke berbuka. Sibuk di dapur dan sibuk di bazar insya-Allah. Jadi malam ni berforum bagaimana keadaan di rumah ya? Ya, ada yang boleh kita frozenkan saja insya-Allah. Itu dia. Terima kasih yang berbahagia Ustazah dan juga semua panelis yang bersama-sama kita pada malam ini untuk kita bincangkan mukjizat agung. Kita terus mulakan perbincangan. Saya nak jemput Ustaz Zul dulu sebagai pembuka. Pembuka bicara, pembuka gelanggang perbincangan kita pada malam ini. Kita angkat tajuk mukjizat agung. Bila sebut mukjizat, kita tahulah bahawa Al-Quran satu mukjizat yang cukup besar yang dianugerahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Ustaz, kita nak memberi kefahaman dulu kepada masyarakat. Bila sebut Al-Quran, yalah, kita sebut Al-Quran, Al-Quran. Apa sebenarnya Al-Quran ini? Apa definisinya? Apa hebatnya Al-Quran ini yang dikatakan mukjizat yang cukup agung, Ustaz? Baik, Masya Allah. Terima kasih Ustaz. Ya. Ustaz Azhar ya, dan juga rakan penonton yang tentu sedang mengharapkan duduk kita mendapat ilmu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Merespon kepada persoalan Ustaz Rizal untuk kita jadikan mukaddimah perbincangan, apabila disebut Quran ya, dalam ilmu biasanya dia akan bermula dengan lughatan wastilahan. Ya, untuk kenal sesuatu perkara maka akan pertama diterangkan dari sudut bahasanya apa. Baik, secara ringkas ramai kita memahami bahawa Quran itu daripada kalimah qara'a, kalau itu pendapat Imam Syafi'i sebagai contoh. Dan ada yang berpendapat bahawa kalimah Quran itu daripada kalimah qara'a yang bermaksud himpunan seperti qaryah. Ada yang mengatakan bahawa dia daripada kalimah qarana yang berarti menghimpun atau terhimpunnya sesuatu. Bahkan ada juga ulama yang menyatakan bahawa dia adalah semata-mata sebagai ismu alam. Seperti Injil, seperti Taurah, ya, itu adalah merupakan ismu alam. Namun yang kita mungkin nak hayati pada malam ini adalah apa kata ulama yang berada dalam bidang ulumul Quran mendefinisikan Al-Quran. Baik, menurut mereka mungkin setelah dilihat jami' dan mani', maka mereka mendefinisikan sebagai sesuatu benda yang disebutkan bahawa Al-Quran adalah huwa kalamullahi ta'ala al-mu'jiz al-munazzal ala lisanin Nabi sallallahu alaihi wasallam biwasitati aminil Jibril al-manqulu ilaina bitawatur al-muta'abbad bitilawatihi al-maktub fil muta'abbad fi tilawatihi al-maktub fil masahif al-mabdu' bi suratil Fatihah wal mukhtatam bi suratin Nas. Itu definisi yang kebanyakannya diberikan oleh para ulama ulumul Quran, yang menyatakan bahawa Al-Quran itu pertama sekali dalam kefahaman kita, ia adalah merupakan kalam Allah yang bersifat qadim lagi azali. Kemudian dia merupakan mu'jiz, adalah sesuatu yang mengalahkan ataupun disebut sebagai satu mukjizat. Dan kemudian Masya Allah turunnya Al-Quran itu melalui perantaraan malaikat Jibril alaihissalam dan diturunkan ke atas lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Al-Quran daripada semua generasi sampailah ke kita pada hari ini, dan yakinlah sampai kepada hari kiamat, maka cara turunnya adalah bil mutawatir, bitawatur, dengan jalan mutawatir. Dan yang menariknya Al-Quran berbanding mana-mana tulisan adalah muta'abbad bitilawatihi, orang yang membacanya dianggap sebagai melakukan pengibadatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ianya tertulis pada mushaf. Dan apabila tertulis pada mushaf, mendapati bahawa ia dimulakan dengan suratul Fatihah dan dihabiskan dengan suratul Nas. Itulah secara rangkuman definisi yang telah diberikan oleh para ulama ulumul Quran. Dan saya, Ustaz, ya, menarik kalau selalu kita rasa saya ni lemah lah. Saya tak ada daya lah. Kadang-kadang orang mengata kita rasa tak ada keupayaan untuk berhadapan dengan tekanan. Ataupun kita berhadapan dengan tugasan dan tanggungjawab, kita rasa kita patah. Kita rasa bahawa overload selalu. Sedangkan kalau kita rujuk kepada takrifan Al-Quran sebentar tadi, maka Al-Quran adalah mu'jiz.
Kalaulah kita rasa lemah, bahawa sebenarnya Allah dah turunkan kepada kita, bukan hanya pada Nabi. Nabi sebagai apa yang permulaan Allah nak turunkan. Maka Allah turunkan kepada kita Al-Quran, yang mana dengan Al-Quran tersebut tidak ada alasan untuk kita rasa lemah, kalah dan kecewa dalam kehidupan, sebab kita ada Al-Quran. Ya. Al-Quran ni ibarat kita punya bila cas bateri itu ibarat begitulah dia punya kekuatan sumber kita kepada kita semua. Jadi Ustaz sentuh tadi membacanya sebagai ibadah. Bersempena Ramadan ini, ayo gandakanlah usaha-usaha untuk terus membaca Al-Quran. Mungkin pada peringkat ini dah ada yang khatam pun Ustaz kan. Yang belum khatam tu teruskan lagi, dan bukan saja di bulan Ramadan, pada bulan-bulan yang selanjutnya Al-Quran tetap di hati kita. Baik, Ustaz Nur Azam tadi kita dah faham definisi Al-Quran lah. Al-Quran mukjizat yang terpelihara sehingga hari kiamat dan sebagainya. Namun di sini saya nak mengangkat juga bahawa ada dakwaan-dakwaan negatif tentang Al-Quran. Ada pihak-pihak yang mengatakan 70% kandungan Al-Quran ini diambil daripada sebelum zaman Nabi lagi, sebelum Islam itu datang sendiri. Malah ada juga yang mengatakan dalam Al-Quran itu terdapat satu konotasi yang bersifat pornografi Al-Quran itu sendiri. Jadi bagaimana Ustaz kita sebagai Muslim untuk mendepani, untuk kita menyanggah segala dakwaan-dakwaan ini? Ya, kita mendengar segala dakwaan-dakwaan itu, tetapi kadang-kadang kita pun terlepas pandang untuk defend, kan? Jadi pandangan Ustaz dalam hal ini. Bismillah wassalatu wassalam ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Fadil Ustaz Rizal, Ustaz dan juga Ustazah. Yang pertama, kita perlu faham bahawasanya dakwaan ataupun syubuhat ini dipanggil proses meragukan, ini adalah perkara yang qadim dan jadid. Benda itu benda yang dulu juga berlaku dan sekarang ini diulang-ulang sebut. Dan kalau kita lihat yang kita sebut Al-Quran lebih awal lagi, penegasan tentang bahawasanya Al-Quran ini adalah kalamullah, adalah diturunkan oleh Allah Ta'ala sebagai wahyu kepada Nabi Muhammad SAW. Itu keyakinan kita. Dan yang kita maksudkan yang baru ini, sebagai contoh kita boleh sebut beberapa nama dari kalangan orientalis, antaranya profesor di Universiti Tel Aviv yang bernama Uri Robin. Dia antara yang membangkitkan dakwaan bahawa Al-Quran ini, terutama pada kisah-kisah yang dalam Quran, adalah bersumberkan daripada Taurat dan Injil. Akan tetapi, ini kita tengok usaha daripada para ulama, contohnya daripada Al-Azhar Syarif. Mereka ada mengarang himpunan syubuhat-syubuhat ini, antaranya profesor dalam Jabatan Lughah Arabiah dan tokoh besar dia mengarang tentang dakwaan ini. Dakwaan mengatakan kisah-kisah Al-Quran ini diambil daripada kitab terdahulu adalah dakwaan yang batil daripada beberapa sudut. Yang pertamanya, apabila kita menuduh seseorang itu ataupun satu pihak itu mempelagiat ataupun meniru, dia sepatutnya dia tidak boleh terlepas daripada sumber yang asal. Kalau kisah dia buat tu dia mesti sama. Paling tidak pun dia akan ringkaskan. Tetapi berbeza dengan kisah yang dibawa oleh Al-Quranul Karim ni, sama ada kisah umat terdahulu, kisah para nabi, Al-Quran mendatangkan dalam bentuk yang pembentangan yang tidak sama langsung dengan apa yang ada dalam kitab-kitab terdahulu. Yang keduanya, Al-Quran membentangkan dapatan ataupun tambahan maklumat yang tidak ada dalam kitab yang terdahulu pada kisah yang dikatakan sama itu. Dan yang ketiganya, Al-Quran membetulkan kesilapan kisah yang ada di dalam kitab terdahulu. Dan yang terakhir, Al-Quran menambah maklumat baru yang tiada dalam kitab terdahulu. Dan begitu juga kalau kita lihat secara umum, bahawasanya Syekh Abdullah Daras, seorang tokoh Al-Quran yang besar di zaman kita ini, menulis dalam kitab dia Al-Madkhal ila Al-Quranil Karim, dakwaan untuk mengatakan Rasulullah SAW mengambil daripada pederi rahim ini adalah satu dakwaan yang jauh, kerana kitab-kitab terdahulu dalam bentuk yang bahasa Arab tidak wujud. Kita kena faham kitab Taurat dan Injil ini turun dalam bahasa Suryani ataupun Ibrani. Itu tidak wujud pada zaman Rasulullah SAW. Jadi ini jelas bahawasanya Al-Quran adalah benar-benar wahyu daripada Allah dan dakwaan itu adalah dakwaan yang batil. Ya. Dan Ustaz bersetuju bahawa dakwaan-dakwaan negatif tentang Al-Quran ini akan berterusan. Dia akan berterusan sepanjang masa sehinggalah ke akhir zaman. Baik. Dan Al-Quran tetap akan kukuh dengan bukti dan fakta bahawasanya adalah kitab suci daripada Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah. Baik, Ustaz Razidah, lanjutan tentang itu, dengan dakwaan, dengan tanggapan yang sebagainya, kita tadi dah sedia maklum Al-Quran itu terjaga, terpelihara. Apa sebenarnya maksud Al-Quran itu
terjaga, terpelihara daripada segala kekurangan, daripada segala perkara-perkara yang tidak baik dan juga kesalahan-kesalahannya, Ustazah? Terima kasih. Alhamdulillah. Wassalatu wassalam ala Rasulillah. Sebenarnya perkara pertama kan yang kita kena syukuri adalah selepas 1400 tahun, Al-Quran itu masih bersama dengan kita. Dan kita dapat menikmati naskah Al-Quran yang tidak pernah terseleweng daripada dulu sampailah ke hari ini. Dan sebenarnya penjagaan Al-Quran ini supaya tidak terseleweng, dia adalah satu perkara yang luar biasa sebenarnya. Bagaimana 1400 tahun Al-Quran ini terpelihara daripada penyelewengan. Sudah tentu dia melibatkan perkara-perkara yang hebat. Dan sebenarnya Al-Quran ini dipelihara dari sudut teks dia, dari sudut kefahaman dia, dari sudut hafazannya, dari sudut penerapan nilai-nilai yang ada di dalam Al-Quran itu. Sebab itu kita tengok sebenarnya bila kita teliti dari sudut sejarahnya, penjagaan Al-Quran ini kita lihat dari sudut yang pertamanya adalah hafazan itu sendiri. Dan sebab itu kita menggalakkan umat Islam ini supaya sentiasa menghafaz Al-Quran. Sebahagian orang mungkin menghafaz dalam bentuk sebahagian besar Al-Quran itu sendiri. Dan mungkin ada orang yang boleh menghafaz sedikit saja. Tetapi hafazan Al-Quran itu sendiri adalah satu faktor yang paling efektif untuk memelihara Al-Quran. Dan yang keduanya, Al-Quran juga terpelihara melalui penulisan. Apabila Al-Quran diturunkan secara berperingkat, semasa zaman Rasulullah SAW, para sahabat mendapat peluang untuk menulis ayat-ayat Al-Quran itu secara berperingkat-peringkat. Dan pada hari ini kita dapat naskah Al-Quran daripada zaman khalifah lagi dan terpelihara sampai ke hari ini. Dan yang ketiganya, Al-Quran juga sebenarnya terpelihara melalui alim ulama. Di mana ulama-ulama tafsir ini sendiri yang telah menjaga kemurnian Al-Quran, dan kita dapat melihat Al-Quran dalam naskah yang asal seperti mana pada zaman Rasulullah SAW. Dan seterusnya, jaminan Allah Subhanahu Wa Taala itu sendiri, itulah perkara yang paling melegakan kita, di mana Allah mengatakan bahawa aku yang menurunkan Al-Quran dan aku sendiri yang akan menjaganya sampai bila-bila. Dan yang akhirnya adalah satu ciri Al-Quran ini adalah ia adalah satu naskah yang bersesuaian zaman berzaman. Generasi bertukar, manusia mempunyai masalah yang semakin kompleks, tetapi Al-Quran dia mempunyai solusi yang sesuai daripada zaman ke zaman. Wallahu taala. Baik. Kekal relevan generasi ke generasi. Saya akan tanya soalan itu lanjutan kepada Ustaz Zuramli. Apapun kita bermuasabah seketika, Al-Quran di hati kita semua. Terus bersiaran Forum Perdana Ehwal Islam yang dibawakan oleh Bank Islam Malaysia Berhad, dianjurkan oleh JAKIM dengan kerjasama RTM. Kita mengangkat tajuk Mukjizat Agung, sempena nuzul Al-Quran yang telah pun kita sambut 2 hari yang lepas. Namun ia bukan bersifat sambutan semata-mata, tetapi jauh daripada itu kita dituntut untuk sentiasa menjadikan Al-Quran itu teman hidup kita. Di kala susah, di kala senang, apa juga Al-Quran sebagai penyelesai kepada segala masalah di dunia ini. Baik, teruskan perbincangan. Tadi sebelum kita berhenti rehat seketika, Ustazah Razidah dah sentuh bahawa Al-Quran ini sebagaimana yang Allah maklumkan bahawa Allah tetap memberi jaminan bahawa Al-Quran itu akan terus terpelihara sampai bila-bila. Baik Ustaz Zuramli, melanjutkan lagi perbincangan ini, kita pun sedia maklum dah lebih 1400 tahun pun Al-Quran itu diturunkan, dan bagaimana kita nak melanjutkan lagi perbincangan ini supaya Al-Quran terus kekal sebagai pedoman umat manusia walaupun Ustaz perubahan zaman, perubahan masa, perubahan situasi, malah perubahan teknologi, Al-Quran tetap itulah Al-Quran. Masya-Allah. Baik, sekali lagi terima kasih Ustaz Rizal, Ustazah ya, rakan penonton yang bersama. Saya teringat kata-kata Syekh Abdul Hamid Kishk, seorang pendakwah yang begitu hebat dalam pidatonya yang sangat menggetarkan, dan saya yakin kalau kita ulang berkali-kali pun akan tumpah dah air mata kita
di atas bicaranya yang sangat mendalam. Dia kata apa dia? Man arada mu'nisan, Allahu yakfih. Wa man arada hujjatan, fal Qur'anu yakfih. Wa man arada wa'idan, fal mautu yakfih. Wa man lam yakfihi min kulli hadha, fan naru takfih. Dia kata apa? Sekiranya seseorang mahukan sesuatu yang boleh menjadikan ketenangan, man arada mu'nisan, sesiapa yang nakkan sesuatu ketenangan, Allah cukup untuk dirinya. Barang siapa nak menjadikan satu hujjah, Al-Quran cukup untuk dirinya. Barang siapa nakkan sesuatu yang boleh sering memberi ingat kepada dirinya, kematian cukup untuk dirinya. Dan barang siapa 3 perkara ini masih belum cukup lagi untuk dirinya, nerakalah cukup untuk dirinya. Dan kalaulah seandainya Ustaz, kita bercakap, dan mungkin yang duduk di sebelah kita adalah Sayyidina Umar Al-Khattab, kita akan dapati bahawa Sayyidina Umar Ibn Al-Khattab Ibn Naufal ini seorang yang kita dapati sentiasa bergenang air mata pada kelopak matanya. Dan ketika mereka-mereka yang tak pernah berada di zaman jahiliyah, yang merupakan orang-orang anak-anak muda yang datang masuk Islam kemudian, dan bertanya kepada dia tentang Al-Quran, maka dia akan berkata, kalian tidak pernah merasai betapa gelapnya berada di zaman jahiliyah, betapa susahnya kehidupan kami, betapa tidak tenteramnya kehidupan kami, betapa sesama kami saling bersengketa dan berperang, betapa wanita kami jual di pasar dengan harga yang sangat rendah. Ada di kalangan kami yang sanggup membunuh anak perempuan kerana maruah dan membunuh anak lelaki kerana takutkan fakir. Dan kemudian dia tersenyum. Dia berkata, dengan Al-Quranlah merubah seluruh kami. Dan Ustaz benar kan? Bukan sekadar merubah kami, tetapi merubah menjadi tamadun baru hanya kerana datangnya Al-Quranul Karim. Seolah-olah andai tidak ada, dunia akan kekal jahiliah sampailah kepada hari ini. Begitu indah Al-Quran. Boleh merubah 360 darjah kehidupan umat manusia, ya. Baik, Ustaz Nur Azam, bila sebut juga tentang Al-Quran, ada dalam kalangan masyarakat kita melihat kepada muzik ataupun hiburan, ya. Mereka berpandangan, merasakan bahawa dengan mendengar muzik, hati jadi tenang dan tenteram. Tengah stres-stres, Ustaz, ya. Dan kita semua biasa dengar radio, dengar muzik dalam kereta, dengar muzik dan sebagainya. Bagaimana kita nak mendidik masyarakat? Kita cuba nak ubah, ya, bahawa dengan mendengar Al-Quran itu sebenarnya satu terapi. Bukan saja untuk membina minda yang baik, malah spiritual kita juga, dalaman kita akan jadi kukuh dengan Al-Quran itu sendiri. Bagaimana kita nak memahamkan masyarakat sekarang ini, Ustaz? Ustaz Rizal, Ustaz dan Ustazah. Yang pertama, kita tarik perhatian kita bahawasanya Allah Ta'ala berfirman, wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Ini surah Al-Isra ayat yang ke-82. Dan kami turunkan Al-Quran ini yang mana dia adalah syifa, penawar, wa rahmatun lil mu'minin, dan juga rahmat bagi sekalian orang beriman. Jadinya di sini kita lihat pandangan para mufassir dalam bab ini. Sebagai contoh, Imam Al-Baghawi, Imam Ibn Kathir menyatakan bahawasanya maksud syifa di sini adalah syifa fis sudur, yakni apa yang dalam dada. Perawatan daripada kejahilan, menghilangkan akidah kekufuran, dan juga menghilangkan gham, kesusahan dan juga kerunsingan. Walaupun begitu, Al-Imam Al-Qurtubi juga membawa tafsiran yang lain, iaitu Quran ini syifa bahkan bukan sekadar pada rohani dan juga jiwa, juga pada jasad. Buktinya hadis-hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, contohnya tentang para sahabat yang pergi bermusafir ke satu tempat, lalu bertemu orang yang disengat dengan binatang berbisa. Kemudian dengan membaca Al-Fatihah, sembuh orang tersebut. Dan begitu juga hadis dalam Sahih Bukhari juga yang diriwayatkan daripada Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, bahawasanya Rasulullah SAW ketika sakit di hujung hayat baginda itu, dengan beratnya sakit sakarat itu, baginda membaca Al-Mu'awwidhatain, 2 qul ini ataupun 3 qul ini, dan baginda membaca dan menyapu ke badan baginda untuk meredakan kesakitan pada jasad. Jadi kesimpulan kita, ketenangan dan juga kerehatan jiwa itu pasti adalah perkara yang terhasil dengan Al-Quranul Karim, dengan keberkatan daripada bacaan, keberkatan daripada kita mendengar Quran. Begitu juga insya-Allah dengan keberkatan Quran ini, rawatan terhadap jasad itu juga kita akan dapati. Bahkan kita sebut begini, Al-Quran adalah syifa kepada jiwa dan juga syifa kepada jasad, kerana kebanyakan, Ustaz, ya,
kita lihat jasad ini dia terkesan dengan apa yang ada di dalam jiwa kita. Jadi apabila kita mendengar Al-Quran, kita membaca Al-Quran, insya-Allah jiwa kita akan terubat, jiwa kita akan terisi, insya-Allah kerunsingan akan hilang. Cuma kita sebut dalam bab jasad tadi, dia termasuk dalam bab doa. Kita boleh jadi rawatan dengan ruqyah, dia termasuk dalam bab doa. Apabila masuk bab doa, dia tidak boleh terlepas juga daripada asbab zahir dengan kita mengambil rawatan, kita menjaga kesihatan kita, kita mengelakkan perkara yang memudaratkan kita daripada makanan ini. Kerana tak bolehlah kita kata, Ustaz, saya baca Quran saja tapi pantang, tidak jumpa doktor pun tak mahu. Jadi kita fahamkan, insya-Allah dengan keberkatan Quran ini, dengan izin Allah, Allah Ta'ala akan memberikan rawatan pada jiwa. InsyaAllah juga ada kebaikan pada jasad kita dengan izin Allah. Itulah wallahu alam kesaksian yang saya dapat huraikan. Alhamdulillah, itu tadi Al-Quran terapi, syifa kepada kita semua. Maka janganlah sekali-kali kita tinggalkan Al-Quran, kerana Al-Quran itulah memberi impak untuk kita meninggalkan segala keserabutan, ketidaktentuan yang mengganggu emosi, jiwa dan kehidupan kita. Baik, Ustazah, kita kadang-kadang kita nak mendidik masyarakat supaya Al-Quran ini sentiasa di hati. Bukan saja di hati tapi diterjemahkan dalam kehidupan. Ustazah, kadang-kadang sehari dalam hidup masyarakat kita ni, kalau tak tengok media sosial, tak tengok TikTok, IG, hari tu rasa tak sempurna Ustaz hidupnya, Ustaz. Tak sempurna hari ini. Macam tak lengkap sebab tak tengok TikTok. Bagaimana Ustazah? Kita sebenarnya nak mengajak masyarakat supaya hati tak akan tenang kalau pada hari itu tak tengok Al-Quran, tak baca Al-Quran, tak memahami Al-Quran. Ustazah. Terima kasih Ustaz Rizal. Bila kita cakap pasal mencintai Al-Quran ini, kita biasa tengok kan orang dia cinta Al-Quran tu dalam bentuk dia ambil Al-Quran tu dia kucup letak atas kepala kan, tu tanda kasih cinta pada Al-Quran lah. Tetapi ya itu memang kasih sayang pada Al-Quran, tetapi perasaan cinta pada Al-Quran ini dia bukan sekadar melankolik rasa saja. Dia mesti datang dengan tindakan-tindakan, dan tindakan-tindakan yang menentukan bahawa kita mencintai Al-Quran ialah dengan kita membaca Al-Quran. Kita mentadabbur Al-Quran dan kita menghafal Al-Quran. Itu perkara-perkara yang paling minima untuk kita menzahirkan kecintaan pada Al-Quran. Bahkan Ramadan ini adalah bulan yang sangat tepat untuk kita memulakan perubahan tingkah laku. Kalau Ramadan tahun lepas mungkin kita tak berjaya khatam, tahun ini kita khatam sekali. Kalau tahun lepas tak baca Al-Quran, tahun ini kita mulakan membaca Al-Quran. Dan begitulah para salafus salih, setiap tahun ada peningkatan kepada cara mereka menzahirkan kasih sayang dan cinta kepada Al-Quran. Dan seterusnya, cinta kepada Al-Quran ini juga, dia datang dengan kita menyayangi orang yang hammalatul Quran. Orang yang menghafaz Al-Quran, orang yang mendokong ilmu Al-Quran, kita kena bersama dan menyokong. Sebab itu, orang yang banyak harta dan sebagainya, kalau dia tidak dapat untuk membaca Al-Quran, mendekati Al-Quran, maka dia menggunakan hartanya mendokong orang-orang yang nak mendalami Al-Quran. Itu antara perkara-perkara yang sangat jelas mengatakan kita sangat mencintai Al-Quran. Keluar daripada yang kita katakan sebagai melankolik rasa saja, hanya sekadar mengucup Al-Quran, tapi membacanya jarang-jarang sekali. Wallahu ta'ala alam. Itu tadi. Ya, baik. Maka sebab itulah saudara penonton, di mana jua kita berada, jangan sesekali kita tinggalkan Al-Quran, dan kita akan terus menyayangi, berkasih sayang dengan Al-Quran dalam konteks yang paling penting. Segala apa yang ada dalam Al-Quran itu kita terjemahkan dalam kehidupan harian kita. Saya tertarik tadi bila berdamping dengan orang yang menghafal Al-Quran, macam Ustaz Nur Azam pun ada anak-anak murid yang mengikuti hafiz Al-Quran, Ustaz ya. Sebahagian pelajar saya. Jadi bagaimana mereka, pengamalan mereka, maksudnya bila mereka dah menghafal Al-Quran tu, bagaimana keterampilan mereka tu yang dapat kita tengok, Ustaz? Satu yang saya nampak kesan ketara pelajar-pelajar yang menghafal Quran ni, otak mereka tajam, ingatan mereka kuat. Alhamdulillah. Itu paling nyata. Maksudnya bila ayat Quran pun mereka boleh hafal, bab belajar tu tak ada masalah lah. Cepat menguasai. Dia akan menyusul. Baik. Satu input yang sangat berguna, bermakna. Jadi para ibu bapa tak payah bimbanglah kalau anak-anak tu dihantar ke tahfiz contoh, tetapi pada masa yang sama aspek pendidikan akademik juga bersama-sama. Ya, insya-Allah akan dipermudahkan. Baik, kita bermuhasabah seketika. Al-Quran tetap di hati. Jumpa seketika nanti.
Al-Quran kitab agama keseluruhannya. Ia menjadi asas kepada agama dan roh Islam, dan daripada Al-Quran jua diambil roh akidah, ibadat, akhlak dan juga usul tasyrik dan hukum hakam. Al-Quran juga merupakan kitab kemanusiaan sejagat. Ini dapat difahami berdasarkan kepada sifat Al-Quran itu sendiri yang banyak menekankan kehidupan manusia dengan kalimahnya dan untuk alam sejagat. Umumnya, Al-Quran menyeru kepada banyak prinsip dari sudut pemikiran berkaitan ketuhanan, kerasulan dan pembalasan juga mentakrirkan kemuliaan insan dan hak-haknya. Al-Quran mukjizat agung yang memberi rahmat ke seluruh alam, yang membawa irsyad kepada kehidupan manusia. Al-Quranlah yang memandu hidup manusia agar memilih akidah yang benar, memberi panduan melalui hukum syariat dan membentuk akhlak yang mulia. Sungguh, suatu kebahagiaan dan merupakan nikmat yang besar kita mempunyai Al-Quran selain menjadi ibadah dalam membacanya. Bacaannya memberikan pengaruh besar bagi kehidupan jasmani dan rohani kita. Justru, beberapa langkah yang perlu bagi menghidupkan Al-Quran dalam jiwa setiap individu Muslim. Baik, itu tadi bingkisan yang telah kita dapat lihat bagaimana anak-anak para pelajar sedang membaca Al-Quran, sedang mentadabbur Al-Quran. Jadi itulah yang sebenarnya kita harapkan bahawa apa jua dalam kehidupan kita ini, setiap langkah kita itu jangan lupa kepada Al-Quran. Maksudnya apa? Apa yang diperintahkan dalam Al-Quran, apa yang dilarang, itu yang kita kena laksanakan dalam kehidupan kita sebagai pedoman, sebagai panduan setiap langkah kita. Baik, kita teruskan perbincangan pada pada forum pada malam ini. Alhamdulillah, saya percaya pada ketika ini ramai dalam kalangan ibu-ibu bapa telah pun selesai menunaikan solat sunat tarawih. Jadi boleh terus mengikuti siaran pada malam ini yang dibawakan oleh Bank Islam Malaysia Berhad dengan kerjasama JAKIM dan juga RTM. Baik, kita terus kepada Ustaz Zur Ramli. Kita esok ni dah 20 Ramadan lah Ustaz, dan pastinya fasa ketiga Ramadan sedang bermula. Tentu sekali 10 Ramadan terakhir ini masyarakat kita akan melihat, menghitung tentang Lailatul Qadar. Jadi bersempena dengan mukjizat Al-Quran yang kita bincangkan ini juga, kita minta Ustaz kongsikanlah berkaitan malam Lailatul Qadar ini yang dilihat sebagai malam yang cukup istimewa dengan mukjizat yang teragung ini tentang nuzul Al-Quran dan sebagainya Ustaz. Baik, sekali lagi Ustaz. Terima kasih Ustaz Ustazah dan rakan penonton yang tak jemu-jemu untuk kita duduk menghazam apa yang Allah nak campakkan ke dalam hati nurani kita semua, insya-Allah ada sesuatu perkara yang kadang-kadang orang kata terhilang daripada fokus kita apatah lagi ketika kita berada pada 10 yang terakhir dan kita akan diingatkan tentang satu malam yang sangat istimewa. Satu malam yang sangat istimewa namanya Lailatul Qadar dan pastinya kita bercakap kerana ada nas yang sangat sarih, jelas, yang Allah menyebutkan tentang Lailatul Qadar yang sifatnya adalah khairum min alfi syahr. Tetapi apa yang kadang-kadang kita terlepas pandang ketika kita nak melihat kepada ayat tersebut, ketika kita melihat kepada suratul Qadar yang menceritakan tentang betapa hebatnya malam tersebut sehingga dikatakan bahawa malaikat turun, ketika itu malaikat Jibril turun dan kemudian kesejahteraannya sampailah matla'il fajr, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan seandainya saya nak menjentik soalan untuk kita bertanya, sebenarnya daripada suratul Qadar itu apa fokus utama yang Allah nak sampaikan kepada kita? Tentu mungkin kita akan berkata tentang Lailatul Qadar. Saya nak membuat analogi sekiranya nak datang sultan, kemudian kerana itu maka dia buat kenduri 40 hari 40 malam.
ya, lebih kurang 40 ekor lembu tumbang, ya, kemudian lebih kurang 40 kawah makanan disediakan. Gilang gemilang bawa penashid-penashid. Ustaz Rizal pun datang juga pastinya. Ceramah pun dijemput. Kan? Dan diceritakan tentang gemilangnya malam tersebut, hari tersebut. Jadi adakah bila kita diceritakan tentang peristiwa tersebut, fokus kita apa? Adakah pada kambingnya? Adakah pada kawahnya? Ataupun sebenarnya adalah kehebatan sultan yang nak datang tersebut. Jadi apabila kita bercerita tentang hebatnya Lailatul Qadar, Allah nak kita rasa bahawa Al-Quran jauh lebih hebat. Yang seandainya turun sahaja, pada malam turunnya sahaja itu dah lebih baik daripada 1000 bulan. Masakan kalau kita mengamalkan Al-Quran, tadi Ustazah menyebutkan hamalatul Quran, ya, Nabi sebutkan tahta dhilla arsyillahi yauma la dhilla illa dhilluh, kata Nabi, yang orang yang memikul Al-Quran. Cuba bayang kalaulah turun saja dah begitu hebat Al-Quran tersebut, masakan lepas tu hilang kehebatan dia? Maka tentulah jauh lebih hebat lagi. Sebab tu Masya Allah, patut sangat bulan Al-Quran ini kita memang menetapkan hubungan peribadi kita dengan Al-Quran biar jadi lebih rapat, biar jadi lebih erat. Kita pencinta Al-Quran dan memperjuangkan Al-Quran, insya-Allah. Wah, dengar pun dah hebat dah, kan? Dengan analogi tadi, sesuatu yang memberi satu suntikan kepada kita bahawa itulah dia keagungan, mukjizat agung Al-Quran itu sendiri. Ustaz, kita nak teruskan, ya. Kita melalui fasa ketiga Ramadan yang dah disentuh tadi, ada malam Al-Qadar, Lailatul Qadar tadi. Pastinya 10 malam terakhir ini dalam kalangan kita melipat gandakan amal, ya, untuk baca Al-Quran dan sebagainya. Bagaimana kita nak merasakan bahawa adanya kehusyukan ketika membaca Al-Quran itu sendiri, terutama bagi mereka yang mungkin tak faham bahasa Arab, kan? Macam mana ni, tak faham ni, tapi kita nak khusyuk, kita nak rasa sampai dalam jiwa tu, Ustaz. Baik, Fadil Ustaz Zul dan juga Ustazah. Saya petik apa yang disebut oleh Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad dalam kitab beliau Ar-Risalah Al-Mu'awanah. Disebut antara adab yang boleh membantu kita untuk khusyuk dan juga menghayati Quran inilah, yang pertama sekali ialah kita menghadirkan hati kita ta'zim kepada Allah Ta'ala, pemilik kalam ini. Kalau saya boleh buat kiasan lah, Ustaz. Saya ingat masa belajar di Mesir dulu. Masa zaman boleh sempat lagi hantar surat postcard ni. Sudah dapat surat daripada keluarga, tak baca lagi. Maksudnya tak faham isi kandungan lagi. Tapi dah terasa di hati. Allah. Kalau orang bercinta, sampul surat sampai, dia tak baca lagi. Walaupun tak, tapi hatinya dah terasa, terkesan. Macam itulah kita, mungkin sebahagian bagi kita yang belum menguasai bahasa Arab. Ketika baca tu, hadirkanlah hati, aku sedang membaca kalam Allah. Aku sedang gerakkan di lidah aku ni menyebut kalam Allah. Kalau kita berbangga, lidah kita sebut syair-syair yang hebat oleh penyair yang hebat sebab lidah kita sebut, tentulah kita patut lebih rasa dalam hati kita, kita berbangga dengan, betul bukan berbangga, kita bersyukur lidah kita dapat menyebut kalam Allah. Dan yang kedua, kita ingat bahawasanya kita sedang menghubungkan diri kita dengan Rasulullah SAW. Kerana Al-Quran inilah, akhlak Rasulullah SAW adalah Quran, dan Rasulullah SAW lah yang membawa Quran. Dan yang ketiganya, kita yakinkan bahawasanya, kita ingatkan balik hadis-hadis Nabi SAW tentang satu huruf Al-Quran itu sekurang-kurangnya 10 ganjaran. Yang kita hadirkan tadi, apa kita bicara tadi, Ustaz, Al-Quran ini penawar, menghilangkan kegelapan dalam hati. Jadi ketika kita sedang baca itu, walaupun kita tak faham, kita yakin setiap huruf yang aku sebut dan setiap huruf yang aku lantunkan di lidah aku ini ada manfaatnya bagi hati dan jiwa aku. Jadi itu yang pertama, kita hadirkanlah hati kita bahawa ini aku sedang membaca kalam yang paling agung, bukan kalam biasa. Yang keduanya, kita yakin kita akan berhubung dengan Rasulullah SAW ketika kita membaca Al-Quran, kerana ini adalah wahyu yang disampaikan oleh Rasulullah SAW pada kita. Dan yang ketiganya, kita yakin setiap detik ataupun setiap lidah kita bacaan itu akan memberi kebaikan. Bahkan kebaikannya itu bukan setakat di dunia, bahkan di akhirat. Satu huruf itu akan naik satu darjat kita. Sebab ada hadis yang menyebut tentang darjat seseorang di syurga itulah berkadaran dengan kadar apa yang dibaca olehnya daripada Quran di dunia. Jadi itu yang kita sebut, insya-Allah dia boleh bantu sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita yang mungkin tidak dapat menghayati makna sepenuhnya. Tapi saya nak tambah lagi dua. Yang pertama, kita kena banyakkan zikrullah di luar daripada solat. Saya sebut solat sebab solat kita baca Quran. Dan juga di luar bacaan Quran, kita banyakkan berzikir kepada Allah. Dan yang kedua yang saya tambahkan inilah, perlu ada sedikit sebanyak usaha untuk faham juga yang asas-asas.
Contohnya kalau dengar perkataan an-nar, tahulah ini neraka. Saya tahu. Lalu perkataan al-jannah, ini tahulah ini syurga. Ketika itu kita berhenti sekejap, kita hadirkan hati kita sekejap, ya Allah, jauhkanlah aku daripada api neraka. Ketika ayat syurga, walaupun kita tak faham sepenuhnya, tapi kita yakini cerita tentang ahli syurga, ya Allah, masukkanlah aku dalam kalangan ahli-ahlinya. Jadi insya-Allah saya ingat dengan 5 cara yang asas ni yang bertitik tolak daripada yang pertama disebut oleh Syekh Abdullah Al-Haddad tadi, dapat membantu untuk menghadirkan hati kita, dapat melunakkan hati kita. Dan ini kita lihat orang tua-tua di kampung kadang-kadang ustaz, yang makcik-makcik ni kita tengok dia yang baca mengalir air mata, kita yang ustaz ni tak mengalir air mata. Ini mukjizat Al-Quran yang menyentuh hati-hati pembacanya. Yalah, hanya orang yang bertuah akan terkesan bila baca tu. Kadang-kadang Ustaz Zul bila dengar ayat tertentu tu masuk ke hati kita tu terus, ya. Jadi itu tadi tuan-tuan puan-puan, yang paling penting teruskan kesungguhan kita, usaha kita dengan membaca Al-Quran dan terus membaca Al-Quran. Baik, Ustazah Razidah, pada awal perbincangan dan pada saat perbincangan kita ini, dan kita semua sedia maklum bahawa Al-Quranlah sebagai panduan kehidupan kita. Sebagai lanjutannya, Ustazah, peranan Al-Quran itu sebagai sumber rujukan dalam apa juga kehidupan kita ini, Ustazah. Kita nak apa-apa pun masyarakat, baliklah pada Al-Quran. Apa pun juga nak buat, rujuklah Al-Quran, Ustazah, sebagai sumbernya. Saya teringat Ustaz Rizal, dan panel. Ada seorang mu'alaf yang bertanya pada saya. Dia kata kalau Al-Quran ni semua tu ada sebagai sumber rujukan, dia kata tak ada pun cara nak buat roti canai dalam Al-Quran. Masa tu kita pun termangu jugalah kan nak jawab macam mana kan. Lepas tu kita ingatlah ayat Al-Quran, fas'alu ahla zik in kuntum la ta'lamun. Jadi Al-Quran ini bukan sekadar dia adalah kitab untuk kita tilawah Al-Quran itu sendiri. Memang tilawah itu sendiri membawa satu perkara yang hebat dalam diri kita. Tetapi Al-Quran itu sendiri sebagai satu sumber ilmu. Dan yang paling penting, dia adalah satu sumber yang akan mengatur dan mengurus kehidupan kita di dunia ini. Generasi bertukar, zaman bertukar, dan permasalahan dalam masyarakat kita pun semakin kompleks sekarang. Teori pengurusan hidup semakin banyak. Tetapi tidak ada satu teori pun yang kekal relevan, merentasi generasi demi generasi. Tetapi hebat Al-Quran. 1400 tahun yang lalu, Al-Quran yang sama adalah sumber kehidupan, nara kehidupan kita. Tidak akan berubah. Sebab apa? Walaupun Allah memberi kita akal. Akal memandu kita untuk mengurus dan mentadbir kehidupan kita di dunia ini. Tetapi, akal kita ini ada keterbatasan dia. Dan nafsu yang Allah cipta dalam tubuh kita ini, kadang-kadang dia akan menyesatkan akal kita dan memandu akal kita kepada perkara-perkara yang tidak benar. Sebab itu Allah sebagai Al-Khaliq tahu bagaimanakah cara untuk nak sebagai makhluk ini untuk terpandu hidupnya melalui Al-Quran. Sebab itu dikatakan Al-Quran adalah sumber kehidupan. Tetapi bila kita kata Al-Quran sebagai sumber kehidupan, dia tidak memadai dengan tilawatul Quran sahaja. Ada 3 benda. Para ulama mengatakan ada 3 perkara yang kita kena pastikan berlaku untuk memastikan bahawa Al-Quran jadi sumber kita. Pertamanya mesti ada di sana proses tafakur. Proses untuk kita meneliti apa sebenarnya yang Allah mahukan, apa yang Allah perintahkan kepada kita. Sebab itu banyak dalam ayat Quran, kazalika yubayyinullahu lakum al-ayat la'allakum tatafakkarun. Jadi proses tafakur, proses untuk meneliti itu mesti kita lakukan. Dan yang keduanya, kita juga perlu di sana proses tadabbur. Proses tadabbur untuk kita meneliti dan memerhati kalau perintah Allah itu tidak kita laksanakan, apakah balasannya, apakah implikasinya apabila perkara itu tidak kita lakukan seperti mana saranan yang Allah telah wujudkan dalam Al-Quran. Dan yang ketiganya adalah untuk kita ta'akul, iaitu menjiwai Al-Quran itu sehingga kan bagaimana cara kita berfikir, bagaimana cara kita bertindak adalah selari dengan apa kandungan Al-Quran. Di situlah menunjukkan bahawa kita benar-benar mengiktiraf
Al-Quran sebagai satu sumber dalam rujukan kita dalam hidup ini. Wallahu ta'ala alam. Baik. Kira maksudnya kita faham bahawa Ustazah ya, Al-Quran ini bukan hanya rujukan untuk individu, tapi semua pihak daripada individu sampailah kepada pihak pemimpin, sampailah organisasi keseluruhannya yang sentiasa menjadikan Al-Quran itu sebagai panduan dan rujukan kita bersama. Apapun, insya-Allah kita bermuhasabah seketika, Al-Quran di hati, jumpa seketika nanti. Baik, macam mana yang dekat masjid dah selesai more ya. Jadi kita dah sampailah ke minit-minit akhir perbincangan Forum Perdana Ehwal Islam yang dibawakan oleh Bank Islam Malaysia Berhad, dianjurkan oleh JAKIM dan juga RTM. Kita mengangkat tajuk pada malam ini Mukjizat Agung ya, yang banyak perkara telah pun kita bincangkan pada awal siaran tadi sehinggalah ke saat ini. Tak lain tak bukan bagaimana kita nak mengajak seluruh umat manusia, ayo kembalilah kepada mukjizat yang agung iaitu Al-Quran sebagai pedoman kita, sebagai panduan dalam kehidupan seharian kita. Pada peringkat akhir ini kita jemput kepada, kita persilakan untuk ketiga orang panelis membuat penggulungan, membuat rumusan. Jadi kita jemput Ustaz ya, supaya kata-kata akhir ini menjadi satu motivasi kepada penonton kita. Silakan. Baik, Ustaz dan rakan penonton yang saya hormati dan saya kasih sekalian, Al-Quran sejak dia turun sampailah ke hari ini kita dapati bahawa ilmunya telah begitu cair dan dibahaskan. Pencinta Al-Quran akan memeluk Al-Quran dan sentiasa bersama dengan Al-Quran. Sehingga akhirnya kadang-kadang dua orang yang bertelagah, kedua-dua orang membaca Al-Quran. Sehingga kita pun keliru mana satu sebenarnya Al-Quran daripada Al-Quran yang diturunkan tersebut. Kerana itulah saya kira pedoman untuk kita saat kita nak tahu keagungan dan kehebatan Al-Quran sebenar, adalah tatkala para sahabat yang tidak pernah berjumpa dengan Nabi bertanya kepada Sayyidatina Aisyah, bagaimana tentang Rasulullah? Akhlak Nabi itu bagaimana? Kesimpulan yang diberikan adalah kana khuluquhul Quran. Adalah akhlak Nabi yang sangat agung, sangat cantik, sangat indah. Itulah Al-Quranul Karim. Makna nak bagi tahu kepada kita, para pencinta Al-Quran, pengamal Al-Quran, pengajar Al-Quran, pemikul Al-Quran, yang ada pada mereka adalah kesamaan antara setiap daripada kita adalah makin kita berdekat dengan Al-Quran, makin mulia akhlak kita, makin cantik peribadi kita. Dan inilah buah yang tercantik daripada Al-Quranul Karim. Alhamdulillah. Seterusnya silakan Ustaz untuk rumusannya. Apa Fadil Ustaz, Ustazul dan juga Ustazah, para penonton di rumah. Saya nak berkongsi sebagai penutup ini adalah sepetikan daripada doa yang dibaca oleh Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Ibn Hibban dan juga Imam Ahmad dan juga Imam At-Tabarani. Yang mana ringkasan petikan itu Rasulullah berdoa, ya Allah jadikan Al-Quran, Allahumma ja'alil Qur'ana rabi'a qalbi wa nura basari wa jila'a huzni wa dhahaba hammi. Ya Allah, jadikanlah Quran ini sebagai rabi'. Rabi' ini dalam syarahan menyebut, ya Allah jadikan Quran ini sebagai air yang menghidupkan hatiku sebagaimana hidupnya tanah di musim kering kontang hidup di musim bunga. Itu maksud Allah macam Quran rabi'a qalbi. Wa nura basari, jadikan cahaya bagi penglihatanku, yang ini pandangan kita, fikiran kita. Wa jila'a huzni, dan juga penghapus kesedihanku. Wa dhahaba hammi, dan Quranlah jadi penghapus dan juga penghilang segala kerunsinganku. Dan dalam hujung barang siapa yang membaca doa ini, Allah Ta'ala akan hilangkan daripadanya segala kesusahannya, kerunsingannya. Allah Ta'ala akan gantikan dengan kegembiraan dan kesenangan hati. Alhamdulillah. Dan untuk penutupnya silakan Ustazah. Saya teringat satu hadis Rasulullah SAW mengatakan, taraktu fikum amrain lan tadillu ma tamassaktu bihima, kitabullah wa sunnah Rasulullah. Dan saya juga teringat di mana kita kena berlindung daripada berlindung dengan Allah Subhanahu Wa Taala supaya tidak termasuk dalam golongan yang Rasulullah adukan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan satu firman Allah dalam surah Al-Furqan ayat 30, ya Rabb inna qaumi ittakhazu hadzal qur'ana mahjura. Kaumku ini mengambil Al-Quran secara tak acuh. Jadi kita berlindung dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadilah kita orang yang mencintai Al-Quran, bukan sekadar mencintai manusia, tapi kita adalah orang yang mencintai Al-Quran dan tidak akan menjauhkan diri kita daripada Quran walaupun sesaat. Wallahu taala. Baik, kita ucapkan terima kasih kepada ketiga orang panelis atas rumusan yang telah diberikan kepada kita pada malam ini, Mukjizat Agung. Jadi untuk itu tuan-tuan, ingatlah bahawa tidak menjadi kesalahan menghiasi dinding dengan ayat Al-Quran.
tetapi menjadi kerugian jika Al-Quran hanya hiasan di mata tetapi tidak di hati. Saudara, tidak menjadi kesalahan Al-Quran sebagai halwa telinga tetapi menjadi kerugian jika bacaannya berlegar di telinga sahaja tetapi tidak singgah di dada. Saudara, tidak menjadi kesalahan memiliki Al-Quran lebih dari satu tetapi menjadi kerugian jika tiada satu pun yang meresap di kalbu. Muhasabah diri, mukjizat agung. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.